Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa kafa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fi afiyati ya arhamar rahimin ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah lana fathan gharibah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhahu fillahi ta'ala فأرسل الله له ملكا فقال أين تريد؟ فقال أريد أن أزور أخي فلانا، فقال لحاجة لك عنده؟ قال لا. قال لقربة بينك وبينه؟ قال لا. فبنعمة له عندك؟ قال لا. قال فيما؟ قال أحبه في الله تعالى. قال إن الله أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك ليحبك إياه وقد أوجب لك الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah izinkan kita untuk melalui proses belajar dan mengajar. Walaupun kita berada di masa yang berlainan, di tempat yang berlainan, tapi Allah yang maha baik telah merezekikan kita peluang yang ini. Dan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peluang seperti ini dia bukan datang hari-hari. Dia Allah Ta'ala bagi. Walaupun saya rakam ini kurang lebih jam 3 lah waktu awak, apa saya dapat imbuhan? Tidak, saya tak dapat imbuhan apa pun dengan rakam ni. Apa yang kita dapat? Tak dapat. Kita dapat pahala lah. Kita dapat pahala. Kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Adakah yang lagi baik daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Tak ada yang lebih baik daripada Allah. Jadi saya mesti ingatkan diri saya sendiri, saya rakam ini kerana Allah. Dan saya berharap tuan-tuan yang direzekikan untuk menonton, khususnya murid-murid kita, mudah-mudahan anda juga dibagi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti sekali. Kadang kita bagi alasan, banyak alasan kita Kalau tak buat amal tu banyak betul alasan kita. Sakit lah, sibuk lah, anak lah, isteri lah, ibu lah. Ia tak mendatangkan apa-apa manfaat kepada kita sebenarnya alasan-alasan itu. Tapi kalau kita bagi sedikit masa kita untuk kita belajar, mengajar, dengar betul-betul, dia akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak kepada saya dan teman-teman sekalian. Teman-teman, hadis ini dia menceritakan tentang persahabatan, satu talian yang istimewa, bukan talian adik-beradik, bukan kerana dunia, semata-mata kerana akhirat. Dan saya ajak yang dengar, ya mungkin awak adik saya, buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Sesungguhnya seseorang zara akhahu, dia pergi menziarahi saudaranya,
fillahi ta'ala, dengan tujuan kerana Allah Ta'ala. Fa'arsallallahu lahu malaka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepadanya satu orang malaikat. Dan bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ziarah saudara kita kerana Allah, kita call dia kerana Allah, kita buat video ni kerana Allah, percaya tak ada malaikat di sisi kita? Yang penting ni buat kerana Allah Ta'ala. Sebab malaikat kan memang ada dengan kita. Malaikat tu memang senantiasa ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Taklah satu perkataan yang keluar daripada mulutnya melainkan ada yang menulis, si raqib, si atid. So whatever scenario we are in today, ada je malaikat sekali dengan kita. Bila mana lahir anak Adam, terus malaikat jaga, terus ada malaikat jaga. Faqala, maka berkata si malaikat, aina turid, nak pergi mana? Nak pergi mana? Uridu an azura akhi fulanan, aku keluar ni, niat aku nak ziarah saudara aku yang seorang ni. Lihajatil lak indah, kau ada apa-apa keperluan ke untuk pergi jumpa dia ni? Do you have any needs? Qala la, no, I don't have any needs. Aku tak ada nak mahu itu, ini, tak ada apa-apa pun. Qala liqarrabati bainaka wa bainahu, apakah engkau pergi jumpa dia itu kerana engkau tu ada saudara dengan dia, kerabat, kaum kerabat dia, family? Qala la, tak. Kalau saudara kan, dah tentu kan kita ziarah dia bagi kita. Fa bi ni'matillahu indak, apakah engkau pergi ziarah dia kerana engkau ada satu-satu nikmat yang akan diperoleh dengan kau ziarah dia ni? Kau akan dapat sesuatu ke? Qala la, tak. Maka fima, kenapa kau pergi ziarah dia, kenapa? Qala uhibbuhu fillahi ta'ala, aku cinta dia kerana Allah. Aku cinta sahabat aku ini kerana Allah Ta'ala. Qala innallaha arsalani ilaik, wahai fulan, sesungguhnya Allah Ta'ala menghantar aku kepada engkau. Yukhbiruka annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu, untuk memberitahu kamu bahawasanya Allah Ta'ala itu mencintai kamu seperti mana engkau mencintai saudara kamu. Maaf tak tepat. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk memberitahu kepada engkau bahawa dia Allah mengasihi kamu kerana engkau mengasihi dia. Sebabkan kau sayang dia, maka Allah sayang kau. Maka engkau berhak untuk memperoleh syurga. Engkau fulan yang pergi ziarah ni berhak untuk syurga. Kau yang dirahmati Allah SWT, malaikat itu adalah makhluk Allah SWT yang kita manusia tak boleh nampak. Tak boleh nampak. In general, kita tak nampak malaikat. Kita tak nampak dia lalu sebagai kita in general, ya. Begitu dengan jin. In general, kita pun juga tak nampak jin. Ada satu hadis Nabi SAW, ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia dekat dengan baginda. Maka Nabi tanya kepada dia, nak tak aku tunjukkan kau ahli syurga? Sahabat kata, nak ya Rasulullah, mahu. Dia kata, tu orang perempuan yang kulit hitam tu ahli syurga. Kenapa? Sebab pernah sekali perempuan ini datang jumpa baginda dan bagi tahu kepada baginda, wahai Rasulullah, aku ini Allah Ta'ala bagi ujian, aku ni kadang-kadang kena gangguan dengan makhluk halus sampai aku nampak dia. Aku nampak si makhluk halus ni.
Boleh tak kau doakan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan aku tak nampak lagi, mudah-mudahan aku tak diganggu lagi. Perkara ini sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu baginda sallallahu alaihi wasallam kata, boleh ataupun kau nak sabar dan kau akan masuk dalam syurga, aku doakan kau masuk syurga. Wanita ini diam, dia kata dengan baginda, ya Rasulullah, baiklah aku sabar, aku doa masuk syurga, tapi boleh tak kau doakan ketika aku diganggu oleh gangguan-gangguan makhluk halus ini, aku minta supaya aurat aku ni tak terbuka, tak inkishaful aurat, tak terbuka aurat aku. Boleh tak? Nabi SAW pun doa dengan Allah Ta'ala supaya aurat orang ini tidak terbuka. Tidak terbuka. Lihat tak? Begitu hebatnya semangat orang-orang dulu tak mau aurat mereka terbuka. Hari ni kita suka-suka je kita buka. Hari ni kita suka-suka je buka. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ada makhluk-makhluk Allah yang kita tak boleh nampak. Jin kita tak nampak, malaikat kita tak nampak, melainkan kita ni orang yang istimewa. Melainkan kita orang istimewa. Berapa ramai antara kita yang baik macam hadis ni, berapa ramai manusia, ada je orang yang baik-baik, yang mana mereka ziarah saudara kerana Tuhan. Tapi ada ke dia jumpa malaikat tengah jalan, tanya, Minang kau nak pergi mana? Ya Allah, sedapnya bau ni. Sedap. Teringat betul Mekah Madinah ni. Bau ni. Bakhur Zawahir ni. Ya Allah, sedap tu. Orang ada tak yang baik-baik macam tu? Ada ramai yang baik-baik macam tu. Tapi kita tak nampak. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk nampak, ada yang Allah tak pilih untuk nampak. Begitulah malaikat, begitulah juga jin. Buaya dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita ni doalah dengan Allah Subhanahu Taala supaya kita ni selalu dikelilingi oleh para malaikat walaupun kita tidak nampak. Jadi apa caranya Ustaz? Saya ni nak dikelilingi oleh malaikat alaihi wassalatu wassalam. Tapi apa itu, walaupun saya tak nampak, saya ni senantiasa dikelilingi oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Boleh saya kongsi antara ni teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dua benda besar. Suratul Fatihah, yang kedua ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu melindungi kita daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaiton. Dan when syaitan, macam kenapa dia boleh jauh daripada kita? Syaitan dia tak akan jauh kalau tak ada threat, tak ada ancaman. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang tu kalau ada polis kat depan, cepat-cepat dia pakai tali pinggang. Kalau tak, dia tak akan pakai tali pinggang. Orang tu kalau dia merompak, kalau nampak kereta polis, dia tak jadi yang merompak sebab ada threat. Begitu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Taala. Para malaikat alaihi wassalatu wassalam merupakan satu threat, ancaman besar bagi para malaikat. Bila adanya dia, ini syaitan lari lah. So macam ni kita nak jemput supaya para malaikat selalu ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz. Ya Allah, aku minta lindung kau ya Allah daripada syaitan yang derajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua senang je, kita selalu buat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dua ulama besar dalam rawatan mutaakhirin zaman-zaman kita sempat kita jumpa, mungkin ada yang sempat jumpa. Ini Dr. Amran Kasimin, Profesor Dr. Harun Din. Ini dua ulama
rawatan. Dan guru saya Al-Fadhil Ustaz Yusuf, dia belajar dengan mereka berdua. Masya Allah, dia terangkan kepada kita in detail the kepentingan suratul Fatihah. Rawatan bagi pesakit-pesakit iaitu dengan mendoakan doa berikut ke atas air ataupun atas ubat ataupun atas penawar. Apa doanya? Dua. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubil ta'awuz dengan Al-Fatihah. Ibayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. When you do that, maka kita pun jauhlah daripada iblis yang menyebabkan malaikat sering dengan kita, malaikat dekat dengan kita. Jadi bila malaikat dah dekat dengan kita, ibayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selamat kita. Dua tu cukup lah. Kadang-kadang orang terlampau, saya nak amalan banyak-banyak tapi tak buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awak kalau baca a'udzubillah satu kali saja, jin tu terbang tu jauh, dia tercampak. Jauh tercampak. Amalkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Diriwayatkan juga bahawa Nabi SAW bersabda, awthaqa nura ural iman al-hubbu fillahi ta'ala wal-bughdu fillahi ta'ala. Orang yang paling kuat pegangan dia kepada tali iman ialah orang yang cinta kerana Allah dan benci juga kerana Allah. Cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Cinta orang, benci pun kerana Allah Ta'ala. Benci orang tu ialah ketika dia melakukan maksiat. Ketika jelas dia melakukan maksiat, bukan sebab semua orang buat maksiat zaman sekarang. Semua orang buat maksiat. Saya tak ada nampak satu orang tak buat maksiat. Walaupun dia pakai jubah macam ni, dia pun buat maksiat kuat. Tapi yang kita maksudkan sini ialah jelas dah, nampak dah. Memanglah nampak dah hang buat maksiat. Nak mulut ni, dia nak cakap pasal masalah semasa ni. Apa pentingnya cakap pasal orang? Apa pentingnya kita nak cakap, nak bagi terangan ke orang? Tak payah. Sehubungan dengan itu, Imam Ghazali mengatakan bahawa berdasarkan hadis-hadis di atas, wajib adanya musuh yang membenci bagi seorang lelaki itu kerana Allah Ta'ala, disebabkan ia melakukan maksiat. Sebagaimana wajib pula kasih dan cinta kepada saudara yang mengasihi mereka kerana Allah. Maksudnya ialah bahawa seorang mukmin itu wajib memusuhi orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat serta benci kepada mereka kerana Allah. Sebagaimana wajibnya bagi seorang mukmin bersahabat dengan orang soleh, melakukan ibadah serta takut kepada Allah Ta'ala dan mengasihi seorang itu kerana Allah Ta'ala. Seperti mana kita kena cinta seorang kerana Allah atas taat dia, begitu juga kita kena benci seorang kerana Allah Ta'ala atas maksiat dia. Tapi benci di sini bukan baru ni ada di Bali ni. Kita ni bila duduk negara orang macam saya kan orang Singapura, duduk Malaysia baik, duduk Indonesia baik. Hakikatnya itu bukan tempat kita. Itu tempat anak isteri saya, tapi itu bukan tempat saya. Jadi bila kita cakap begitu, kita tak boleh nak komen lebih. Kalau kita komen lebih, takut salah orang tak suka. Bila orang tak suka, mulalah. Di sini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ni di Bali lah, ada satu orang tu dicuri ayam. Oh, di Indonesia dia ada satu trend macam tu lah. Di masyarakat tu, kalau dia dah bertindak, habis lah. Dia orang pun keroyok lah, pukul orang yang curi ayam ni. Akhir sekali mati.
To cut it short lah, to cut it short. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah Ta'ala. Benci kerana Allah. Curi itu maksiat, Tapi kena tengok dulu, kena selidik dulu. Dah kena selidik. Dalam Islam mudah. Kalau betul curi, dakwah. Kena ada saksi. Curi baik, zina baik, kena ada saksi. Ni penilaian kena satu. Kalau tak, cuma je lah. Akhir sekali mati orang tu. Dalam kes ini, kalau sekiranya betul lah mereka tu orang yang beriman, negara tu negara Islam, kalau betul, yang bunuh tu kena tangkap. Kena dakwa. Kenapa kau bunuh? Apa hak engkau untuk bunuh? Silap dia pun kena bunuh juga nanti. Kalau betul ikut undang-undang Islam. Tapi mana ada dunia ni Islam? Tak ada. Jadi di sini konteks suka kerana Allah, benci kerana Allah. Kalau benci kerana Allah, benci dia atas maksiat. Maksiat tu jelas tak jelas? Betul ke tak dia buat? Betul dia buat, lapor, kena siasat. Ini tak siasat. Buat roadshow. Orang kalau penjara ni kata buat roadshow mana apa? Pergi mahkamah ambil gambar, pergi mahkamah sana ambil gambar, pergi mahkamah sana ambil gambar, around satu Malaysia. Dakwa. Lepas tu masyarakat punya apa tu, perspektif tentang orang ni habis. Orang ini jahat, ini teruk, ini. Dia dihukum sebelum dihukum. Lawan dekat mahkamah, akhir sekali apa pun tak ada. So nak suka biar kerana Allah, nak benci pun kerana Allah. Tapi bila nak kerana Allah tu, dia melalui due diligence. Kalau kita suka satu orang kerana Allah Ta'ala, dia tak sesusah tau. Maksudnya kita sangka baik saja. Masya Allah, dia buat ni benda ni ikhlas, dia amal dia ikhlas, dia pergi haji umrah ikhlas, dia sedekah ikhlas, kita suka pada dia, sangka baik. Begitu juga dalam keadaan bila kita dengar maksiat, kita kena sangka baik dulu, bukan hentam dulu, sangka baik dulu. Dah jelas-jelas dia curi, Ustaz, saya nampak dia curi. Betul lah, betul kau nampak dia curi, okey lah, kau nampak lah. Tapi kan kalau mencuri itu kena berapa orang saksi? Berapa orang saksi? Kau tak waktu tu nampak. Belajarlah hukum jenayat kan. Belajar hukum jenayat satu-satu, faham betul-betul kan. Saya tak pandai, carilah guru-guru yang pandai. Selanjutnya Imam Ghazali berkata bahawa telah diriwayatkan oleh sebagian ulama bahawa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada beberapa orang Nabi dan para Nabi dengan firman Allah Ta'ala, adapun kezuhudan di dunia telah menyegerakan istirahatmu, manakala putusnya engkau kepada dunia kerana ibadah kepadaku, maka engkau telah memperoleh kemuliaan denganku. Tetapi adakah engkau memusuhi segala musuhku, atau adakah kau kasihi orang yang aku kasihi? Ini merupakan wahyu kepada Nabi-Nabi Allah Ta'ala, bukan kepada orang macam saya dan awak, kepada selected souls, selected fews. Di mana Allah Ta'ala kata, adapun kezuhudan kamu, tentang kezuhudan kamu di dunia ini telah menyegerakan istirahatmu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hidup tenang, zuhudlah. Zuhud. Kita ni kat madrasah ni, kita perlu duit. Nak makan, nak beli barang pasar, kan kena ada duit. Bayar bil api, bil air, sewa itu, sewa ini, semua kan ada duit. Saya ni Alhamdulillah lah ada orang bantu. Tapi kadang-kadang orang yang bantu pun sesak juga, tak mampu nak bantu kita lah.
mereka ada urusan dia sendiri. Jadi saya di Jakarta sekarang, isteri saya Ustazah Dawiyah di Malaysia, dia kata abang kena bayar itu, kena bayar ini. Saya diam tau, saya diam. Last sekali saya tak cakap banyak, saya cuma ambil gambar bank account, saya pun share dekat Ustazah Dawiyah. Oh, dia senyap terus. Tak lama kemudian dia ambil foto emas, dia ada beli emas. Dia saya bagi dia wang kan, dan dia simpan duit, dia beli emas. Lepas tu dia minta izin, abang saya nak pajak emas ni untuk madrasah. Allah, begitulah ibadah yang dirahmati Allah. Kalau nak tenang, jangan cinta dunia. Dunia biar adalah, ada rumah, ada mobil, ada kekayaan, ada, tapi tak cinta dia. Tak cinta. Macam mana ni, faham tak? Kita belajar kisah tentang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, jumpa kerana Allah, pisah kerana Allah. Itu benda yang hidup manusia. Manusia hidup yang kita yang best friend, jumpa kerana Allah, pisah kerana Allah Ta'ala. Best friend ya. Tapi itu berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Cinta kerana Allah, pisah kerana Allah Ta'ala, itu benda yang hidup. Ini kan bandingkan emas ketul dengan saudara teman, harga lagi saudara kan? Tapi kalau saudara pun kita boleh dipat kerana Allah Ta'ala, apatah lagi benda-benda lain ya? Apa lagi emas, perak, kereta, motor. Ni kadang-kadang kita cinta saudara, tapi kedekut lah saudara nak pinjam duit tak nak bagi, nak pinjam kereta tak nak bagi. Yang tu saudaranya kat mana? Kan? Kawannya, sahabatnya dekat mana kalau ini tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh kan? Tapi kalau kau boleh kan? Jadi isteri saya ambil gambar emas tu, dia kata boleh tak saya untuk madrasah? InsyaAllah. Saya kata silakan. Saya cakap isteri saya, silakan pergi buat, boleh. Sebab untuk madrasah kan, untuk madrasah, bagi budak makan. Ada lagi orang susah tuan-tuan. Budak-budak gitu ramai susah. Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, adapun zuhud kamu di dunia ini, dia menyegerakan istirahat kamu. Istirahat, kita jadi tenang, mati pun senang. Manakala putus engkau kepada dunia kerana ibadah, maka engkau telah memperoleh kemuliaan denganku. Putus kita dengan dunia, putus cerai dengan dunia, ibadah saja, itu menyebabkan kita mendapat kemuliaan Allah. Tapi adakah engkau memusuhi segala musuh-musuhku, atau adakah engkau kasihi orang-orang yang aku kasihi? Hebatlah kita ni, talak dengan dunia. Hebatnya kita ni talak dengan dunia, zuhud betul. Hebatnya kita ni dah talak dengan duit, ibadat terus, duduk masjid terus, tetapi tidak mencintai orang yang Allah cinta, dan tidak membenci orang yang Allah benci. Siapa orang yang Allah benci, Ustaz? Siapa? Fir'aun Allah benci, Qarun Allah benci. Selain itu, mereka buat benda yang Allah benci, tapi Allah tak benci dia, Allah benci perbuatan dia. Jadi ketika dia buat perbuatan tu, kita bencilah. Lepas tu kita pujuk dia lagi sekali. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Ruhullah, pernah berkata kepada muridnya seperti berikut: kasihlah kamu kepada Allah dengan bersikap benci kepada orang yang melakukan maksiat. Hampirkanlah dirimu kepada Allah dengan menjauhkan diri dari mereka. Tuntutlah redha-Nya Allah dengan siapa? Tuntutlah redha Allah dengan membenci mereka. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah,
maka siapa yang patut untuk kami duduk bersama? Nabi Isa menjawab, duduklah kamu dengan orang yang berpandangan, yang pandangannya mengingat kamu kepada Allah, kata-katanya menambahkan keinginanmu untuk beramal, dan amalnya menimbulkan cenderung kamu kepada akhirat. Ini kata pesan Nabi Allah Isa kepada murid-murid dia. Mana kita jauhkanlah diri orang yang maksiat kepada Tuhan, kita jauhkan diri kita. Tapi ingat, sekali lagi saya kata, jauh bukan makna kita cerai dengan mereka. Ajak dia. Kita kena ada akhlak. Sebab kejahatan yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Jahat yang paling besar syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi tak kala melihat orang syirik kepada Allah, dan para Nabi yang lain, mereka nangis kepada Allah, ya Allah, ampunkan umatku kerana mereka tidak tahu, kata baginda. Itu juga akhlak kita. Kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, bukan suruh kita ceraikan orang, ceraikan kisah begitu terus, tidak. Bukan macam tu jalan dia. Jalan dia ialah benci maksiat tersebut, bukan benci orangnya. Bukan kita tinggalkan, ini adik aku ni, dia maksiat kepada Tuhan, aku tak nak jumpa kau lagi, kau telah buat syirik kepada Allah Ta'ala, aku tak nak jumpa kau lagi selagi kau tak taubat pada Allah. Jangan ada orang kaki maksiat, akhir hidup hayat taubat kepada Allah, ucap la ilaha illallah. Engkau yang sangka buruk kepada dia, esok kau mati buat maksiat yang dia buat, kau cakap apa? Kau nak cakap apa? Kau tak tahu malu ke kau ni? Jangan. Waktu belajar kitab dengan guru, guru yang benar, guru yang memakai kacamata Nabi, bukan guru yang syadid, tak boleh. Especially dalam konteks dunia zaman sekarang. Kalaulah semua orang nak lari pergi Mekah Madinah, kau pergi Mekah Madinah pun kau tak buka mata kau ke tengok keadaan kat situ macam mana? Abang ipar saya seorang duduk di Mekah, kata dia, kalaulah bukan kerana Kaabah Syarif, bukan kerana Nabi SAW, apa ada dekat Mekah Madinah? Abdullah bin Umar pula mengatakan sebagai berikut, demi Allah, jika aku berpuasa sepanjang hari dan tidak mahu berbuka, jika aku berdiri sepanjang malam untuk melakukan ibadah dan tidak mahu tidur, jika aku belanjakan harta aku di jalan Allah, maka aku mati ketika hari kematianku, sedangkan di dalam hatiku tiada kasih kepada orang yang taat kepada Allah, dan tidak pula ada rasa benci dalam hatiku kepada orang yang bermaksiat, nescaya tidak ada manfaat bagi aku sesuatu yang aku lakukan. Jadi tuan-tuan, cintalah orang yang baik. Cintalah mampu kita cinta. Tolong berjuangkan, sama-sama berjuang. Sayyidina Hasan bin Ali berkata, saya nak habiskan, ini masih dah lebih 33 minit. Sekarang ni pun jam 4.47 waktu anda di Singapura, Malaysia. Sayyidina Hasan bin Ali pula berkata, wahai anak Adam, janganlah kau terpedaya dengan kata-kata orang yang mengata bahawa seorang itu bersama yang dikasihinya, kerana jika engkau tidak memperoleh martabat orang abrar, melainkan jika engkau mengamalkan amalan-amalan mereka. Kerana sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara itu amat mengasihi para nabi mereka, tetapi mereka tidak bersama dengan nabi mereka. Imam Ghazali berkata bahawa ucapan Hasan bin Ali itu merupakan syarat kepada semata-mata kasih akan seorang tanpa menyetujui dalam sebahagian perbuatan atau dalam seluruh perbuatan tidak ada manfaat. Al-mar'u ma'a man ahab.
seorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Cantik kata Senah Sembilan ini. Seorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Cantik tak? Cantik, betul sumpah. Engkau kata kau bersama, aku sayang lah, aku sayang Ustaz Firdaus, sampai contoh lah. Aku sayang Ustaz Firdaus, aku sayang dia. Dari dulu kau cakap kau sayang. Kalau kau sayang, kau bersama dengan aku. Tak kala aku susah dan tak kala aku senang, itu baru aku sayang. Kan sebab seorang itu bersama orang yang dia sayang, bersama. Bukan bersama di sini maksud di akhirat sahaja. Nampak tak syarahan di sini? Bukan maksud di akhirat sahaja, di dunia lagi. Awak sayang kepada imam tu, kau sembahyanglah dengan dia. Yang aku sayang tu orang yang sembahyang kat masjid, aku sayang. Yang kau duduk luar masjid tu kenapa? Masuklah. Saya sayang mak saya. Dan tu pinggan pun tak boleh nak cuci. Ya, rumah pun tak boleh nak sapu. Sayang mak kat mana? Kazak. Saya sayang ayah saya. Kau tak senangkan dia pun. Saya sayang adik-beradik saya. Adik-beradik susah, tak tolong pun. Saya sayang Ustaz Firdaus, tak tolong pun. Ya, saya buat madrasah ni penat, terpontang kanting kadang-kadang, tak tolong pun. Dan Allah bagi taufik, hidayah kepada kita semua ya. Sebab hakikatnya semuanya Allah punya. Kita pun Allah punya. Kadang-kadang kita rasa kita hebatlah, kita boleh itulah, kita boleh inilah. Kita tak ada apa-apa lah. Kita tak ada apa-apa. Kita ni hakikatnya hamba Tuhan belaka. Dan Tuhan sajalah yang buat semua benda ni. Kita tak apa-apa. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dengan Allah. Saya minta maaf dengan semua. Terima kasih banyak ya sudi dengar apa yang kita sampaikan. Kita harap-harap apa yang awak dapat daripada kitab Syarahus Salikin ini dijadikan pedoman yang baik, jadikan pedoman yang kurang baik buanglah jauh-jauh. Sesungguhnya saya ini hamba Allah Ta'ala saja, banyak salah, banyak kurang. Yang baik semua dari Tuhan, yang tak baik semua dari saya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Tutup majlis tasbih kafarah surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.